Saya adalah Major Muhammad Solihin bin Ahmad selaku komandan bagi cawangan latihan Khidmat Negara 515. Basically, komandan bagi cawangan latihan Khidmat Negara adalah berperanan bagi memastikan sepanjang pelaksanaan latihan dan merangkumi perkara pentadbiran dan pengurusan pelatih dan jurulatih yang akan dilaksanakan di cawangan ini. Bagi pelaksanaan latihan pelatih, once they are report to CLKN, PLKN Program Latihan Khidmat Negara, so rutin harian mereka bermula daripada jam 5.30 pagi, iaitu mereka akan dikejutkan, dibangunkan pada jam 5.30 pagi dan membuat pentadbiran dan pengurusan diri, dan pada pukul 6.30 mereka akan melaksanakan solat subuh secara berjemaah di surau, dan seterusnya sehingga pukul jam 6.30 ke 6.40 mereka akan berbaris semula untuk melaksanakan latihan fizikal, iaitu latihan jasmani, sehingga jam 07.30 iaitu selama sejam, dan mereka selepas melaksanakan latihan jasmani mereka akan sarapan pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Fima razaqtana. Fima razaqtana. Wa qina azabana. Wa qina azabana. Amin. Amin. Buat makan kuat. Buat makan kuat. Buat makan cik. Buat makan cik. Buat makan stop. Buat makan stop. Buat makan wira muda. Buat makan wira muda. Jom kita makan. Jom kita makan.